siapa yang dekat sini masuk je tengah hari ataupun pagi-pagi pun dah ngantuk, please lah dengar dekat apa yang saya nak share dekat tuan-tuan dan perempuan ni. Tolonglah follow, komen, share dan juga save video ni. Sebab saya nak share feedback yang lepas dia dah amalkan something ni, dia terus dah tak rasa ngantuk ataupun letih lagi. So anda kena stay dulu dekat dalam video ni. Okay, stay dulu. Okay, so dekat sini kita ada feedback daripada Puan Rohila. Dia kata, terima kasih, saya suka minum bulat ni, tambah dalam kopi. Okay, tak rasa cepat lapar, tak cepat ngantuk dan rasa cergas. Alhamdulillah. Kan? So jadi tuan-tuan dan perempuan, dia kata saya nak usaha lagi waktu Ramadan ni untuk beribadah bersungguh-sungguh. So jadi tuan-tuan dan perempuan, ini adalah daripada Puan Rohila. Okay, selepas dia amalkan bulat, dia dapat result-result yang macam ni lah. Okay, sebab apa? Sebab dalam bulat dia ada medium chain. Okay, yang boleh bantu untuk yang boleh membantu untuk menghasilkan satu proses yang dipanggil sebagai proses ketosis untuk burn fat jadikan sebagai tenaga. So jadi kalau macam anda dah gunakan tenaga daripada bulat ni, dia boleh bantu untuk jadi lebih cergas, aktif dan tak ngantuk. So jadi kalau anda nak dapatkan sama macam Puan Rohila, anda boleh terus dapatkan dekat kita punya beg kuning, kita punya bulat. Cara dia simple saja. Anda just tambahkan saja 2 sudu bulat dekat dalam makanan ataupun minuman tuan-tuan dan perempuan, kita punya bulat ini. So jadi kalau macam anda nak cuba, boleh cuba dulu 1 botol. Okay? Boleh gerak sekarang.